Assalamualaikum semua. Jom buat ayam bakar sos cili limau yang simple tapi padu. Mula-mula ayam drumstick diperap dengan garlic herb seasoning, kicap manis, sos tiram dan perasa. Gaul rata dan biar seketika supaya semua rasa meresap cantik dalam ayam. Masukkan sedikit minyak dan gaul rata. Lepas tu, susun ayam dalam air fryer yang dialas aluminium foil. Bakar pada suhu 180 selama 16 minit. Bila dah masak, angkat dan susun dalam pinggan. Tak perlu balikkan ayam, hasilnya tetap juicy, wangi dan berperisa. Untuk sos, guna sos cili limau Taste Me sebagai pencicah. Rasa pedas, masam dan manis dia memang ngam dengan ayam bakar ni. Jom cuba!